Salam sejahtera dengan salam Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Saya Mr. CKT. Hari ini saya membawa satu jenama yang sudah lama di Malaysia, kualiti pun stabil, iaitu Honda Vario 125. Motor ni datang dengan single cylinder 4 stroke, single overhead cam dengan ada juga liquid cooler. So dia boleh di jalan jauh lah. So dia punya CC 124.9cc. So dia menghasilkan 11.5 horsepower dengan 11.7 Nm torque. So lah dengan 11.5 horsepower ni cukup lah untuk daily use. Kalau nak pergi masjid ke, nak pergi taman ke, nak pergi daily ride untuk pergi kerja, tak ada masalah. So memang cukup pakai lah. Apa unik untuk motor ni? Motor ni datang dengan ESP system. Apa tu maksud dia? Enhanced Smart Power yang design oleh Honda. So apa yang dia akan bawa? Okey, sistem ni dia akan maximalkan dia punya fuel consumption, maksudnya dia punya petrol lah. Lepas tu kasih lagi power dengan bila you start motor dia lagi smooth dan lagi senyap. Motor ni datang dengan juga PGM fuel injection. So minyak dia lagi safe lah. Tangki minyak dia 5.5 liter. So sekali full tank dia lebih kurang 10-11 ringgit macam tu lah. Ketinggian seat motor ni 769mm. So ketinggian saya 170 cm. So ini position kedudukan saya lah atas motor ni. So memang selesa lah. So lagipun berat motor ni hanya 112 kg saja. So amat ringan. Untuk perempuan-perempuan pun sesuai pakai juga. So dia senang tolak, senang adjust, angkat. Motor ni dia juga bagi digital meter. So boleh tengok dia punya meter dia macam ni. Senang tengok lah. So lagi satu dia bagi LED lampu depan belakang LED. So nampak dia punya lampu lagi cerah, lagi terang. Motor ni juga dia bagi USB charging port belah bawah sini, kompartmen belah kiri. So you boleh charge punya phone dekat sini. Of course motor ni datang sekali dengan keyless system. Keyless, so dia tak pakai kunci, dia pakai remote saja. Tapi Honda dia design dia punya keyless system tu, dia ada dia punya feature dia. Kita panggil dia smart key. So you boleh tengok dia punya kunci. Ini smart key dia. So apa feature-feature ada dalam smart key ni? Dia ada anti thief alarm. So maksudnya motor ni dia ada alarm. Kalau ada orang sentuh dia akan bunyi. Lagi satu function untuk smart key ni, dia ada answer back. Apa dimasukkan oleh answer back? Maksudnya motor kalau you parking mana-mana you tak ingat dah. Sebab motor tempat parking banyak, besar. So you boleh call answer back dari jauh. Storage bawah seat dia cukup letak sebiji helmet ni kah? Kita cuba tengok. Mai dekat sikit. So ini ikutkan dia punya ruang untuk storage ni, dia saiz 18 liter. So kita cuba letak helmet ni, tengok boleh muat kah? Nampak macam muat. Ya, memang cukup letak sebiji helmet. So ni bermaksudnya you boleh letak helmet dalam seat. Kalau you tak mahu letak helmet, you boleh letak banyak barang. Saya rasa belas 5 kilo ke pun tak ada masalah letak dalam situ. Lagi satu kelebihan untuk motor ni, dia bagi brake system yang amat consider dia amat advance jugalah. Kalau kategori yang 125cc mah, you boleh tengok kombi brake system. Apa yang dimasukkan kombi brake system? Maksudnya bila you tekan tarik brake belakang, brake depan pun akan fungsi sekali. Saya tunjuk bila you tekan brake belakang sini, brake depan pun dia akan jalan sekali juga brake. So ini akan lagi selamat bila you tekan brake. Terutamanya untuk bagi rider-rider yang baru pakai skuter dalam musim hujan. So ini akan lagi lebih selamat lah. Okay guys, you nampak apa ni? Ini bersin dua untuk apa? Ini adalah parking brake lock. Ini maksudnya dia macam handbrake sikit lah, tapi ini apply dekat motor lah. So bila you parking kan, so you boleh tarik brake, tekan ni dia lock dia. Motor you tak akan tergelincir. Manakala saiz daya depan juga dia bagi 90, 80, 14 inch. Ada display depan, hydraulic brake system. Belakang pula dia bagi 180, 14 inch. Belakang pakai drum brake system. Okay, you all jangan tengok motor ni biasa-biasa. Dia juga bagi you idling stop system. Apa yang dimasukkan idling stop system? Dia maksudnya kalau you berhenti traffic light, enjin dia akan off sekejap. Bila you pull up minyak, dia akan jalan balik. So ni akan bertambah jimat minyak dengan mengkurangkan noise. Apa itu noise? So mengkurangkan dia punya bising lah dekat bahagian enjin dia. So ini dimasukkan idling stop system. Okay guys, ini adalah sikit-sikit spek untuk Vario 125. So apa pendapat anda terhadap motor ni? So motor ni datang dengan 4 color. So ini matte blue, biru, pink dengan silver.
So, semua 4 ni adalah ready stock. Kalau kepada sesiapa yang berminat, boleh PM kita punya sales team. Jangan lupa follow, like dan share.